Soalan yang pertama, kalau kita belajar tauhid tapi kita tak dapat nak jawab bila orang tanya, atau kita tak boleh nak syarah balik, tapi kita faham untuk diri kita sendiri, itu dikira lepas fardu ain ke tak ya? Ya ke? Faham? Baik. Tuntutan fardu ain tauhid ini bukanlah sampai boleh kita pergi mengajar orang. Tuntutan fardu ain ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf bukanlah sampai kita boleh bicara ke orang dah. Tuntutan fardu ain itu memadai sekiranya kita faham, kemudian kita boleh beramal dengannya. Tak boleh nak bersyarah balik, tak apa, tak berdosa. Maka tu dah kira luluslah ilmu fardu ain, baru lulus ilmu fardu ain. Amal fardu ain, tu tak tahu lagi lah. Ya, fardu ain ni ada dua, satu ilmu fardu ain, satu amal fardu ain. Macam mana nak faham amal fardu ain dengan ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain seperti saya buat contohnya, sembahyang jemaat. Kita belajar rukun sembahyang cara sembahyang jemaat. Belajar cara sembahyang jemaat itu fardu ain. Macam mana? Sembahyang Jumaat tu dikerjakan di waktu zuhur, wajib dengar khutbah dan sebagainya. Itu ilmu fardu ain sembahyang Jumaat. Apa amal fardu ain? Amal fardu ain sembahyang Jumaat iaitu kamu pergi masjid, pergi sembahyang. Bukan tahu tapi tak pergi sembahyang. Satu ilmu, satunya amal. Ada ke lagu tu? Ada. Sebab apa? Sebab ada orang pergi sembahyang Jumaat tapi tak ada ilmu fardu ain. Sampai masjid menyembah, ngobrol-ngobrol kat belakang. Kalau umur 6 tahun, kanak-kanak umur 6 tahun tak apalah, kita boleh lah kata dia kanak-kanak umur 6 tahun. Ni kanak-kanak umur 60 tahun. Kanak-kanak apa? Dia duduk gigi, dia ada kukar, khotik dia pecah khutbah depan. Dia sembahyang Jumaat tapi tak reti fardu ain. Jadi sembahyang dia apa jadi? Mardudatun la tuqbalu, tertolak tak diterima. Jadi ada orang yang lulus ilmu fardu ain dan dia pun kerjakan fardu ain. Ada orang yang kerjakan fardu ain tapi tak lulus ilmu fardu ain, tertolak. Ada orang tahu fardu ain tapi tak amal pun fardu ain tu. Ada orang, ini paling banyak. Apa dia? Tak tahu fardu ain dan tak buat pun fardu ain. Itu paling banyak. Faham?